Hello. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Syuhaida. Saya pakar psikiatri. Kita berjumpa lagi. Tapi kali ini saya nak start dengan satu lagu dulu. Boleh ke? Saya nak belanja. Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahawa semua ini hanya gurauan mimpi. Hari ini saya nak bercakap tentang fakta dan auta dalam penyakit psikiatri. Okey, kita bercakap tentang fakta dulu. Fakta yang pertama, penyakit psikiatri ini disebabkan oleh gabung jalin antara pelbagai faktor seperti bio, psycho, social, spiritual, lifestyle. So kita tak boleh nak tuduh ataupun kita nak boleh cakap okey, satu faktor ni yang menyebabkan penyakit mental. Yang kedua disebabkan oleh gangguan neurotransmitter di dalam otak. So neurotransmitter di dalam otak kita ada pelbagai, ada dopamin, serotonin, norepinephrine dan sebagainya. Jadi ketidakseimbangan di antara neurotransmitter ini boleh menyebabkan penyakit mental. Yang ketiga, terbahagi kepada neurotik, psikotik dan juga mood symptom. Yang keempat, dia boleh pelbagai diagnosa. Bukannya one size fits all, dia bukan macam tu. Maksudnya semua orang sama je diagnosis dia. Tak, sebab tu kita perlukan bantuan pakar untuk mendiagnosa. Yang kelima, bergantung kepada jenis dan tahap keterukan. Jadi anda akan dirawat mengikut jenis dan tahap keterukan, So, ada yang penyakit memerlukan ubatan sahaja, ada penyakit memerlukan psikoterapi sahaja, ada yang memerlukan kedua-duanya. Jadi perlu mendapat diagnosa dan rawatan yang betul daripada doktor anda. Yang keenam, of course perlu jumpa doktor untuk mendapatkan rawatan. Jangan tengok Google dan diagnose diri sendiri. Yang ketujuh, ubat psikiatri mengambil masa untuk serasi dalam badan anda seperti yang pernah kita beritahu sebelum ini. Sekurang-kurangnya 2 minggu untuk anda mendapatkan kesan, sebab dia bukannya satu pil magic yang satu je lega. Okey. Dan nombor 8, boleh diubati, bergantung kepada penyakit. Ada penyakit yang akan hilang, dia akan hilang terus, dia akan sembuh sepenuhnya, bergantung pada diagnosa. Ada juga dia akan berterusan seperti kencing manis, darah tinggi, dia tetap ada dalam badan anda, tetapi dia akan dapat dikawal ataupun berada dalam keadaan stabil atau remission. Itu fakta. Okey, apa yang auta tentang penyakit psikiatri? Dan auta ni selalu kita dengar dan selalu orang sebut. So, apa yang autanya dalam penyakit psikiatri? Pertama, auta, sakit mental adalah penyakit buatan orang. Auta tahu sebab buatan orang ni satu je, pregnant. Itu memang buatan suami you. Alright. That's why lepas tu you muntah, loya, batuk. Tak ada batuk. Muntah, loya. And then lepas tu tak lalu makan. Lepas tu lama-lama perut besar. So itu adalah buatan orang, iaitu buatan suami you. Tapi itu bukan penyakit mental. Yang kedua, sakit mental adalah buatan jin. Kalau jin boleh datang jumpa doktor mengadu, doktor saya difitnah. Sebab itu bukan KPI dia. Sebab kita pun tahu kalau orang tu dia adalah gila, ataupun dia hilang akal disebabkan oleh penyakit mental, dia boleh masuk syurga. Maksudnya dia tidak dihisap pun daripada perbuatan dia tu. Jadi tapi KPI jin nak suruh you masuk neraka. Macam mana tu KPI je tak tercapai. So, ini bukan penyakit buatan jin. Yang ketiga, sakit mental adalah sebab saka. I would say 50-50. Alright? 50-50. Kenapa? Sebab apa maksud saka? Saka maksudnya sesuatu yang diperturunkan, Maksudnya kalau kita tengok daripada sudut saintifiknya, mungkin saka ni kita panggil genetik, genetik. Dan sakit mental boleh disebabkan genetik. Mungkin daripada ahli keluarga pun ada masalah genetik ni. Jadi anda pun boleh dapat penyakit mental begitu juga sebagaimana ahli keluarga anda dapat juga. Tetapi kalau saka yang difahami oleh orang-orang dan masyarakat kita adalah saka yang buatan tu, saka yang dihantar tu, itu tak betul, itu tak betul. Sakit mental adalah tanda lemah iman. Alright, sebenarnya orang sakit mental dia lebih beriman daripada kita. Dia lebih banyak berdoa daripada kita, and we never know how much they actually try very hard to hold on for this. Sakit mental adalah balasan daripada dosa lampau. Ada juga yang cakap ini adalah auta, tiada balasan daripada dosa lampau, tetapi itu adalah ujian untuk dia. Sakit mental adalah tulah ataupun sumpahan. No. Tanda pangkah, no. Okay. And sakit mental, semuanya gila. No. Banyak orang, 50% yang datang jumpa kita pun,
tak adalah 50%, banyak sangat pula 50% kan, tetapi kebanyakan yang datangnya kadang-kadang disebabkan oleh marital issue, kadang-kadang disebabkan oleh adjustment dengan pekerjaan dan sebagainya. Gila ke tu? Alright, so fikir-fikirkan. So sakit mental bukannya penyakit, bukannya gila, ya? Alright, gila bermaksud hilang akal, dia tidak dapat berfikir secara waras, dia tidak dapat melakukan apa-apa yang diwajibkan ke atas dia. Alright, dan sakit mental tiada ubat. Habis, apa tugas doktor ni? Okay, so kita dah study bertahun-tahun ya, nak dapat pakar pun ya, 5-6 tahun ya untuk dapatkan pakar, semata-mata untuk memberikan rawatan dan ubatan terbaik untuk anda. Jadi, jangan percaya yang auta, percaya pada yang fakta ya. Okey, boleh. Jadi, tanda pangkah kita jaga kita. Tanda pangkah our mental health matters. Tanda pangkah let's fight the stigma. Till then, take care. XOXO. Bye. Happy weekend.